Terima kasih tahu yang klik dan tekan video ni dan nak tengok juga video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Video-video produk yang saya guna pakai tu, terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni? Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk-produk yang saya guna pakai lah. Bolehlah tengok ataupun nak tengok video-video sebelum ni, koleksi video saya sebelum ni, boleh tekan dekat Azman Movie tu. Okey, kali ni saya duduk saja-saja, saya nak makan keropok lah. Tapi keropok ni sedap sebab dia rangut. Dia juga ada perisa keropok ni. Untuk yang saya ada ni keropok perisa BBQ. Dia ada juga perisa ayam, perisa pedas, perisa lain pun ada, boleh pilih. Jadi nak makan ni pun kita kena buka dululah plastik ni. Okey. Dia ada banyak tau dalam ni. Dia ada banyak. Dia main sekali dengan perisa tau. Jadi kita boleh masukkan perisa ni ke dalam keropok yang macam ni. Jom kita makan keropok yang macam ni. Okay. Kita buka dulu penutup plastik ni. Okay. Lepas tu kita ambil satu perisa ni, kita koyakkan satu perisa yang ada ni. Lepas tu kita koyakkan plastik perisa ni, kita masukkan dalam ni. Kita masukkan dalam ni. Keropok ni sedap sebab dia main sekali dengan perisa yang macam ni. Jadi kalau tak mau makan perisa ni pun boleh lah. Tak payah makan. Jadi kalau nak makan perisa ni, kita masukkan je perisa ni dalam ni. Plastik macam ni. Okay, masukkan perisa tu. Okay, lepas tu kita renyukkan dia. Okay, macam tu lah. Okay, kita goncang-goncang sikit. Okay, kita boleh makan dia. Sedap tau. Sedap. Dia rangup, sedap. Bolehlah makan. Nak kunyah-kunyah duduk saja-saja tu tak tahu nak buat apa kan. Sambil tengok YouTube, boleh makan keropok yang rangup macam ni. Perisa BBQ ni sedap. Perisa lain pun ada. Boleh pilih juga perisa lain. Rangup. Kepada yang tak pernah makan tu, boleh makan keropok mami macam ni. Rangup, sedap. Boleh pilih perisa juga. Jadi perisa ni kalau kita tak nak pakai ataupun tak mau makan, kita tak payahlah makan kan. Makan keropok saja. Okey, minyak rambut yang saya pakai, minyak rambut kelapa yang macam ni. Dia ada juga rosemary dan juga peppermint. Jadi kalau nak pakai dia pun mudah. Kita tekan-tekan picit dekat kita punya tangan kan. Kita pakailah dekat kita punya rambut. Mudah. Bau dia pun wangi. Sedap bau dia. Dia ada kelapa dan juga peppermint dan juga rosemary tu. Harga dia pun murah je. Sikat rambut yang saya pakai pula sikat rambut bulat macam ni. Jadi kalau kita nak pakai dia pun mudah. Kita selit je di jari kita tu. Lepas tu kita pakai. Bolehlah sikat kita punya rambut tu. Okay. Mikrofon yang saya tengah buat video ni, saya pakai mikrofon yang macam ni. Mikrofon ni dia ada dua mikrofon. Sesuai lah kepada yang nak interview pula, boleh pakai juga mikrofon ni, boleh interview pula orang lagi satu. Untuk receiver pula boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Dia ada juga paras bateri level kat sini. Jadi kita boleh tahu lah mikrofon kita tu berapa bateri dia kan. Okay, untuk cas dia guna kabel USB Type-C kat bawah ni. Mudah nak cas dia. Cucuk je kat bawah ni, kita boleh cas dia. Minyak wangi saya pakai. Minyak wangi Boyo Fighter. Bau dia pun wangi. Harga dia pun murah je. Untuk wangian untuk perempuan pun ada tau. Boleh pilih. Jadi harga dia pun murah je. Untuk baju yang saya pakai ni, kemeja lengan panjang. Boleh pilih warna, boleh pilih saiz. Dia ada collar, dia ada juga butang. Sesuai lah selesa pakai. Okay. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.